Hi guys, welcome back to my YouTube channel Nisa Afendi. Kepada sesiapa yang baru first time dekat sini, Nisa nak ucapkan welcome to you guys. And kalau korang dah lama dah, thank you so much Nisa ucapkan sebab korang sudi support Nisa daripada dulu sampai sekarang ni. Okay guys, so tanpa melengahkan bahasa, jom kita pergi kepada games yang seterusnya yang dikatakan legit membayar. Tapi Nisa memang percaya games ni legit membayar sebab dia punya developer adalah GV. So macam yang korang tahu, GV ni memang satu platform yang sangat legit lah. So first kali apa yang kita patut buat, lepas je korang dah tekan button download tu. And by the way, kalau nak download, korang boleh gunakan link yang Nisa dah letakkan di bawah description box. So tekan je button sign up ni. Tekan dulu ni, lepas tu sign up. Country, korang pilih lah. Macam Nisa Malaysia, language, okay, continue. Okay guys, so macam dekat sini, korang boleh nampak ada invite friends, withdraw dan juga offer. So, first kali kita pergi je dekat button withdraw ni. Dekat sini, korang boleh nampak ada pelbagai provider. Yang ni provider yang paling terkenal dekat US lah. Tapi macam kita, mostly dia akan gunakan Tashengo. Tapi macam Nisa, personally Nisa lagi suka untuk withdraw ke PayPal. So ada banyak lah payment method yang ada kat sini. So korang boleh pilih. Lazada pun ada, banyak lah. So macam itulah cara untuk nak withdraw bila points dah cukup. So dekat invite friends ni, korang macam apps-apps lain juga. Lagi banyak yang korang invite, lagi banyaklah points yang kita dapat. So dekat content creator ni, seandainya korang ni buat content dekat mana-manalah, TikTok ke apa ke tentang apps ni, korang boleh paste je korang punya link dekat sini untuk dapat lagi extra points. So yang kat bawah-bawah ni nanti Nisa akan explain di next video lah. Okay. And then kita pergi dekat offer ni. Kita tengok offer. Macam apps-apps lain juga, kita ada hot offer. Tengok video dan sebagainya akan dapat points lah. Ni task offer, ada playtime dan sebagainya. Nanti korang explore tau. Survey offer ni, macam yang Nisa pernah cakap di video-video sebelum ni, offer survey yang paling mudah untuk kita buat adalah CPX Research. So kalau ada je CPX Research, korang try je buat CPX Research tu. And then ada offer, ada banyak lagi. Ni mostly games lah. So macam dekat bawah ni ada games lain juga daripada GV. Games daripada GV ni terlampau banyak tau sebenarnya. So itulah, korang boleh try untuk main juga. And ada a few yang Nisa pun dah cuba. And memang legit membayar lah. So kalau korang scroll kat bawah ni, memang sangat banyak GV punya apps. Korang scroll pun kat bawah-bawah baru dia habis. Okay. So, main dia adalah kita tekan je button play now, grant permission. Okay, so untuk main games ni macam 2048 yang biasa. So, dia akan tambah sehinggalah maksimum dia 4096. So, macam ni lah cara untuk Nisa dulu suka gila tau main games ni. Sebab dia addictive sebenarnya games ni. So bagi Nisa main ni dulu and then tengok macam mana cara untuk dia punya calculation points dan sebagainya lah. Cerita kita tak sama arah tujuan. Okay, so sebab dah macam lama sangat Nisa main ni, Nisa kena matikan. Okay,
So, dekat sini playing time was ni, and then korang nampak lah ni berapa score dan earn berapa points dan sebagainya. So, just macam tu saja cara untuk nak dapatkan points and macam mana nak withdraw daripada apps ni. So, kalau korang berminat, korang boleh klik je link yang Nisa dah letakkan dekat description box di bawah ni. And nanti kalau dah withdraw, nanti Nisa akan tunjuk dekat korang bukti pembayaran daripada apps ni. So, itu saja. Thank you so much for watching. Kalau korang suka, jangan lupa untuk tekan button like, share, komen dan juga subscribe. I'll see you guys in the next one. Bye.